masuk TV, kita menonton bersama-sama, senyum tak henti, cerita penuh warna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Berkicau di pagi hari menyambut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Atiq bin Muhammad Noor, bersiaran dari Lensa TV SK241. 18 Mac 2025 bersamaan dengan 17 Ramadan 1446 Hijriah merupakan tarikh penting bagi umat Islam menyambut nuzul Al-Quran. SK241 mengorak langkah proaktif dalam melahirkan generasi bijak Al-Quran. Mari kita bersama wartawan lokasi untuk mengupas dengan lebih lanjut. Hari kemudian 241 telah dianugerahkan 2 butir permata yang mula menyinar dalam bidang pembacaan Al-Quran dan menunjukkan minat yang mendalam. Mari kita lihat rangkuman yang disediakan. Ia menjadi petunjuk jalan. Nur Auni Humaira binti Abdul Qudus merupakan murid kelas tahun 4 Adil. Beliau anak sulung daripada 2 orang adik-beradik. Nur Auni Humaira sangat meminati Al-Quran. Nama saya Wan Nur Khairin binti Wan Azmi dari tahun 4 Adil. Saya adalah kawan kepada Nur Auni Humaira binti Abdul Qudus. Nur Auni Humaira adalah seorang kawan yang baik. Dia selalu membantu saya dalam pelajaran. Kami juga sentiasa membaca Al-Quran bersama-sama. Kami sangat suka membaca Al-Quran dan selalu terlibat dalam program API untuk menghafal surah-surah di dalam Al-Quran. Di pagi hari menyambut Nurul Adli Naufal bin Nurul Azmi merupakan murid kelas PPKI dari tahun kemahiran 3A. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Naufal merupakan kategori murid bermasalah dalam pembelajaran. Namun begitu, Naufal mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran Al-Quran. Besar harapan warga SK241 agar lebih ramai generasi ulul albab yang suka dengan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sehingga berjumpa lagi di lain siaran. Syukran jazilan.